Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Hari ini saya berada di Kampung Beting, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Okey, ini adalah rumah Puan Rozi. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rozi kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okey, seperti ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Okey, rumah ini mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Untuk panjang dan lebar rumah ini, bukaannya adalah 36 kaki kali 59 kaki dengan total keluasan 1728 kaki persegi. Kedai ini adalah pandangan hadapan rumah. Saya cuba tunjukkan view yang lebih jelas. Okey, seperti biasa binaan kami di MIH, kami menggunakan batu bata merah dan atap genting Saga Lagenda. Dan untuk dekorasi luar rumah, kami berikan secara percuma. So, dekorasi tu macam ni lah kalau anda lihat. Untuk kemasan kopi, kemasan groove line, nanti kami dah berikan dan include dalam package kami. Okay, dan rumah ini dibina menggunakan pembayaran secara loan LPPSA ya. Okay, ini adalah bahagian teres hadapan. Bahagian carport adalah bahagian hadapan. Okay, dan ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Okay, untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint. Untuk bahagian luar ni anda boleh memilih 3 warna dan 1 warna di bahagian dalam. Dan untuk pipe air bahagian luar ni, yang ni kami berikan 2 secara percuma. Dan longkang perimeter juga kami berikan secara percuma ya. Dan inilah tingkap standard kami. Kami menggunakan tingkap casement. Cuma untuk rumah ni adalah penambahan untuk fake glass. Itu kira tambahan lah. Jom saya tunjukkan bahagian belakang. Okay, inilah pandangan belakang rumah. Untuk ketinggian beam, kalau anda lihat, untuk ketinggian beam standard kami berikan adalah 1.5 kaki. Dan itulah pipe air yang kedua yang saya katakan. Untuk setiap rumah kami berikan 2 pipe air secara percuma lah di bahagian luar. Okay, kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Okay, kalau anda nak datang ke site kami, nak tengok depan mata lah macam mana kualiti kerja kami, boleh PM kami lah, boleh PM dan saya sharekan location dekat daripada anda. Dan rumah ni menggunakan wiring 3-phase yang ni di-upgrade lah. Menggunakan wiring 3-phase yang di-upgrade, rumah request. Dan folding door tu juga dikira tambahan. Jadi tambahan yang dibuat oleh tuan rumah lah. Jom saya tunjukkan bahagian dalam. Seperti saya tunjukkan dulu bahagian plaster kami. Untuk kemasan plaster kami skim ni luar dalam. Dalam menggunakan skim halus dan luar menggunakan skim kasar. Dan seperti biasa anda boleh lihat, binaan kami adalah binaan yang bertangga. Dengan harga yang kami tawarkan, binaan yang bertangga tu dah include lah. Cuma yang tidak termasuk adalah kos tanah dalam beam. Okay, pintu hadapan menggunakan pintu security door single layer yang di-upgrade. Okay, dan ini adalah bahagian hadapan ruang tamu. Living hall lah bahagian hadapan. Untuk keluasannya adalah 20 kali 12 kaki. Cuba tunjukkan. Untuk ketinggian daripada lantai ke ceiling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Dan kalau anda boleh lihat, untuk kemasan plaster ceiling berserta cornice di seluruh rumah kami berikan. Dan ini adalah kemasan tas yang dipilih. Untuk kemasan tas rumah memang dah include. Dan kalau anda menggunakan wiring 3-phase, kami berikan DV box macam ni lah, yang jenis metal macam ni. Tapi untuk rumah ni dikira tambahan lah. Pom wiring, lampu, kipas semua dah include. Dan ini adalah kemasan plaster kami. Rumah ni dia more tu kepada melintang lah, sebab kata melintang. Dia saya tunjukkan. Setiap pintu bilik menggunakan pintu mounted door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Yang ni dikira matte black lah, kod cat yang dipilih. Okay, ini adalah bilik yang kedua.
Okey, untuk keluasan bilik 2, 3 dan 4 ni sama keluasan lah, 11 kali 11. Cuma tu dah termasuklah dengan keluasan bilik air sekali. Mempunyai satu bilik air kongsi. Dan pintu bilik air yang ni dikira upgrade lah tambahan, menggunakan pintu bifold door. Ni tandas kongsi ya. Okey, apa spek yang anda dapat di bahagian bilik air adalah yang pertama, kami mempunyai dua package, package premium dan package standard, dan kedua-duanya kami berikan kemasan tas sehingga ke ceiling. Penuh lah yang kami berikan, dan kelengkapan sanitary asas macam anda boleh lihat. Yang ni semua standard kami ya, standard kami. Dan untuk design tas ni semua anda boleh tentukanlah mengikut cita rasa anda. Okay, ini adalah bilik 3. Untuk point wiring lampu kipas memang dah include, cuma untuk point aircon tu itu adalah tambahan wiring lah, dikira tambahan harga. Ini adalah design pintu bifold door yang di-upgrade, yang dipilih lah, yang di-upgrade. Okay, sebab saya lupa, untuk rumah ni, untuk kawasan ni ada 2 biji rumah yang dibina oleh Mahir. Satu di bahagian sini dan satu di bahagian hadapan lah. Satu di bahagian hadapan, cuma yang tu tengah clearing site. Jadi saya review bahagian sini dahulu. Okay, dan ini adalah bilik yang keempat. Bilik yang keempat, tingkap seperti biasa menggunakan tingkap basement. Dan untuk bilangan bilik air adalah mengikut cita rasa tuan rumah ya, mengikut cita rasa tuan rumah. Dan jika anda berminat dengan keluasan yang sama tapi anda nak bilik ataupun bilik air bilangan yang berbeza lah, boleh bincang dengan kami, tiada masalah. Kami reka dan bina rumah mengikut bajet anda dan cita rasa anda. Nak konsep English, Nordic ataupun tradisional sebagainya, boleh bincang dengan kami. Jadi ini adalah bahagian dapur. Untuk bahagian dapur berkeluasan 11 kali 14 dan tabletop berserta dengan backsplash kami berikan secara percuma ya. Kami berikan secara percuma. Dan untuk design tas semua anda boleh tentukanlah. Saya cuba zoomkan sikit kemasan tas yang dipilih. Okay, ini adalah sinki standard kami. Kami menggunakan sinki double bowl macam inilah standard kami. Dan ini adalah lebihan cat jenama ni pun. Luar menggunakan weather bond dan dalam menggunakan easy wash. Okay, dan ini adalah bilik air 2, juga menggunakan pintu bifold door yang di-upgrade. Setiap pintu bilik tuan rumah upgrade lah kepada pintu bifold door. Yang standard kami berikan pintu PVC door jenis terbat. Okey, dan ini adalah bilik air 2 kalau anda boleh lihat. Untuk aksesori dalam bilik air ni macam tempat hanging towel dan sebagainya, kami boleh tolong pasangkan secara percuma, tetapi selagi workers masih di site lah. Dan macam saya kata, kemasan tas sehingga ke ceiling tu memang standard kami di bahagian bilik air. Yang terakhir ini adalah bilik utama. Untuk bilik utama berkeluasan 15 kali 14 kaki. Saya tunjukkan view. 15 kali 14 kaki, juga mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Sebelum tu saya nak zoomkan kemasan plaster kami di bahagian sinilah. Ini satu bilik air di bahagian dalam. Okay, ini adalah bilik air 1. Untuk ketinggian daripada lantai ke ceiling yang kami berikan di bahagian bilik air adalah 9 kaki. Okay, dan rasa cakap itu saja daripada saya. Okay, kalau anda berminat dan anda nak datang site visit ke tapak kami ataupun nak berbincang di office, boleh PM kami. Kami berikan konsultasi secara percuma kepada anda. Saya rasa cakap itu saja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Assalamualaikum.